Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang cara meningkatkan IAQ dalam aircon split unit ini dengan cara menyervis. Okey, IAQ ni penting untuk kesihatan, keselesaan dan kegunaan pengguna. So mari saya bincangkan tentang macam mana cara menyervis aircon split unit ini. Kerja servis perlu dibuat dengan PPE dan mengikut prosedur yang betul. Okay, langkah kedua, matikan switch aircon untuk keselamatan. Langkah ketiga, buka cover indoor unit dan keluarkan air filter untuk dibersihkan. Seterusnya, periksa kringkau dan condenser drain. Kringkau yang kotor boleh mengurangkan kecekapan, penyejukan dan menyebabkan udara kurang bersih. Selain itu, condenser drain perlu dipastikan tidak tersumbat. Jika tersumbat, air boleh menipis dan menyebabkan pertumbuhan fungus. Kesimpulannya, penyelenggaraan aircon split unit adalah amat penting untuk meningkatkan kualiti udara dalaman, mengekalkan kesihatan dan juga menjaga kesihatan dan juga dapat mengurangkan pembaziran tenaga. So, kita kenalah sama-sama meningkatkan dan menjaga IAQ aircon split unit kita yang berada di rumah. Sekian, terima kasih.